Assalamualaikum guys. So macam mana hari ni kita buat bahulu simple, mudah sangat-sangat untuk buat bahulu kampung ni. So jom, jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. Bahan-bahan dia pun tak banyak untuk buat bahulu kampung ni. So mula-mula kalau korang takut tak jadi, korang buat 3 biji telur grade A atau B. Masukkan si vanila 1 sudu makan. So ni saya buat double lah, 3, 6 biji. So ni saya masuk gula pasir yang dah dikisar halu, tak dikisar halu pun boleh, tak ada masalah. Nak guna gula custard pun boleh. Gula custard pun boleh. 1 cawan makan. Tapi kalau korang nak kurang manis, ni lah tips yang bagus. Kalau korang nak kurang manis, korang boleh sukat gula tu, boleh kurangkan 1/2 cawan saja. Kalau tak nak korang punya bahulu terlampau manis atau tak nak manis. Macam tu lah. Untuk sukatan manis yang betul, yang selalu kita beli tu 1 cawan untuk 3 biji telur grade A atau B. So mixkan sampai kembang. Sekali lagi tak kembang macam ni, selagi tu korang tak boleh letak tepung gandum. Just letak tepung gandum sahaja. Dah kembang, gebu, elok, tengok gula pun tak ada, awak ambil sikit, rasa gula tak ada, dah kembang, barulah masuk tepung gandum 3 cawan 3 biji telur untuk 1 cawan tepung gandum. Gula boleh sukat kemanisan yang korang nak. Okey? Tips yang kedua pula, korang punya ni, korang sapu dengan minyak, banyak-banyak pun tak apa. Panaskan dengan dekat oven korang. 180 darjah Celsius, panaskan selama 30 minit. Kena panas. So, saya letak dekat piping bag macam ni. Senang, mudah, dia tak kena angin, tak ngeras dia punya dough dia. Tapi boleh je nak letak dalam periuk korang tu atau adunan korang tu, nak pakai tutup, dah tak pakai tutup. Macam tu, pakai dengan sudu. So saya buat 2 lah, satu yang ni, satu yang bunga, tapi kita utamakan yang bunga ni. So kita pipingkan dia. Maaf, tangan sebelah saya pegang handphone jadi bergegar. Saya malah nak pakai stand dia, saya pegang je. Korang buatlah macam ni sikit, jangan terlampau penuh sangat, nanti akan mengembang ke atas. So pastikan korang punya adunan acuan kuih bahulu ni dah panas. Dah panas dalam 30 minit. Baru korang boleh piping atau letak dengan sudu korang punya adunan bahulu. So ni bolehlah kita keluarkan. Kita masuk yang ni, yang tadi tu kita masukkan. Suhu 180 darjah Celsius selama 15 ke 20 minit. Tengok pada korang punya bahulu tu dah nampak coklat-coklat brown-brown tu, boleh angkat. Okey. Api atas bawah. Kalau korang buat atas bawah macam ni, atas ada bahulu, bawah ada bahulu, korang tukarlah 10 minit bawah, 10 minit atas macam tu. Okey. So, ni nampak tak? Bahulu dia belum siap lagi ni, saya akan tukar pindah ke bawah. Sebab atas dia belum masak, bawah dia dah masak. Macam itulah. So, kita tunggu tu dah masak, bolehlah terus keluar dekat adunan acuan dia. Macam tu saja. Kalau korang punya bahulu dah masak, nak keluarkan daripada acuan ni memang senang sangat-sangat. Bila nak next, sapu lagi minyak. So, habiskanlah ulang-ulang. Bakarlah selama 15 minit ke 20 minit dengan suhu 180 darjah Celsius. Okey. Bahulu ni memang senang sangat-sangat. Orang dulu je susah sebab dia tak ada mixer. Dia pakai pukul dengan tangan. Tu yang lenguh dah penat. So, ni kita ada canggih, moden. Kita pakai mix saja. Mix sampai kembang saja. Okey. So ni next saya akan bakar. Saya akan habiskan adunan 3 biji telur. Tak banyak pun adunan korang. Korang boleh start dengan 3 biji telur saja. Guys, kalau buat sendiri bahulu ni memang gebu, memang sedap, memang lembut dan confirm lah 3-4 hari habis. Cicah pula dengan teh memang habis. So ni saya memang buat mudah, senang, simple. Tu yang saya nak korang pun buat sekali. Benda yang simple dan senang lah. Okay. So ni yang kecil, yang bunga tu besar sikit. Tak apa, kita attack yang bunga tu. Yang ni saya tunjuk korang. Bila masak dah betul, nak keluar dia adunan dia, memang senang sangat. Jangan takut melekat. Ikut step yang saya ajar saja. Buat 3 biji telur dulu. Kalau nak kurang manis, letak 1/2 cawan. Gitu. Okey, so saya akan habiskan adunan saya. Ni saya buat 2 adunan. Saya mix terus 6 biji telur dan 2 cawan tepung gandum. Esi vanila letak 2 sudu. So,
sapu minyak. Next, bakar tu sapu minyak dan letak lagi adunan yang kedua. Korang cubalah silap-silap. Korang boleh buat meniaga tau untuk bahulu ni, sebab bahan-bahan dia pun simple, senang sangat-sangat. Mudah sangat-sangat untuk dibuat. Okay guys, selamat mencuba kuih bahulu ni. Jom kita tengok hasilnya lah dulu. So ni yang bulat, ni yang nampak tak? Hangat guys. Kalau baru masak tu korang makan padang panas, ya Allah sedap sangat-sangat guys. Korang kena cuba buat. Okay guys. Okay, selamat mencuba dan selamat Hari Raya. Bye guys.